Hai, dah merenggang ke belum koma? Okay, sekarang ni topik pasal raya, berkenaan dengan raya. Biasa kan kalau raya korang kena travel jauh kan, kena bawa drive kereta jauh lama, balik kampung, jam lagi, pergi rumah saudara mara, benda semua. So kita nak bawa topik lah pasal back pain masa Aidilfitri. Mostly untuk Aidilfitri lah. So kita perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Jack dari KPJ Kelang. Okay. Silakan. Saya Pak Afiq daripada KPJ Kelang juga. So Afiq dan Jack dah raya ke belum? Dah raya ke belum? Nanti dulu. Okay. Sekarang kan kita nak tanya lah pasal back pain during Aidilfitri kan. So mesti kan contohlah kalau aku drive pergi balik kampung ke apa, take 3 to 2 hours mesti perjalanan dengan jam lagi kan. So kalau dalam kereta yang lama, back pain kena rasa sakit tau. So apa yang aku akan buat is aku akan macam twist macam tu. Tapi tak mencukupi. Serius cakap, memang sakit sangat-sangat. So apa kau punya increase untuk physical activity masa Ramadan ataupun during Aidilfitri ni? Apa perlu buat kalau macam tu? Okay, first back pain ni dia akan jadi benda yang common lah, especially lepas Ramadan lah. Yelah. Sebab apa, bila dah start raya ni, kita akan start untuk naikkan kita punya aktiviti yang banyak. Betul? Contoh macam Ramadan kan, ada orang exercise, ada yang duduk je kan. So bila start raya tu memang dia akan start macam contoh mengemas rumah lah. Preparation masa raya. Betul. Memang banyak lah. So bila balik kampung pun satu hal juga. Macam contohnya yang jauh-jauh, Johor, Kelantan semua tu. Macam Kelantan, jam weh. Memang jam. Kalau balik Kelantan, lagi-lagi macam pantai timur kan, dekat Gombak je dah itu dah berapa jam? faham lah kan. Last sempat 10 jam aku kena. 10 jam? 10 jam kena. Serius lah? Itu pun kira okey lagi lah. Macam mana kau boleh atasi 10 jam tu dekat atas jalan raya? Ilham, kau nak berhenti tak boleh sebab still stuck. So back pain lagi sakit. Kalau berhenti pun ramai orang. Betul. Lepas tu kau nak pergi, kau nak release ke apa, kau macam still lagi stress juga, tension juga sebabnya kereta tak gerak-gerak. So macam mana kau atasi benda tu? Jujur aku main lagu je. Main lagu tapi dengan stretching juga sikit lah. Macam stretching yang macam Anis buat tu, yang pusing tu pun tu ada lagi banyak lah juga. Macam yang stretching tu nanti ada lagi tambah yang boleh buat. Macam kat kereta pun boleh buat, kat apa pun boleh buat. Itu ni Jack lah yang akan Ya, betul. tunjuk cara lah. Cara untuk the proper way lah. Aku rasa macam proper way kot untuk buat stretching kan. The proper way lah, sebab bila perjalanan, macam dia cakap tadi, kita tak semua masa kita boleh stop kan. Kita akan jalan semua. So nanti kita akan provide untuk exercise yang you boleh stretch dalam kereta, just in sitting position, dalam duduk je. Itu kalau dalam kereta. Okay, macam tu pula. Macam mana buat dalam keadaan di rumah lah kan. Kalau kat rumah, kita menyapu sampah, mop lagi, lepas tu baking lagi, lepas tu dengan masak, merendam, menumbuk, menumis, sampai semua tu. Kalau buat stretching saja tak mencukupi tau. Dia macam kena baring. Dia kena baring macam merestkan kita punya muscles kan. Betul. So kadang-kadang aku pernah kena juga macam overloaded dengan kerja. Lepas tu tiba-tiba dia macam attack dekat belakang, dia terus ke kaki tau, macam sakit gila-gila. Sakit gila. So macam kalau aku rasa macam kalau sakit tu apa aku buat, aku makan ubat painkiller tu. Painkiller tu lah. Tapi benda tak membantu juga kan. Tak juga. Kalau dengan aktiviti yang kita buat tu, contoh macam kalau kita angkat berat ke teknik tak betul, dia akan terasa juga. Sebab tu lah bila kita kerja macam masa preparation raya tu kan, ada yang start dengan dodol lah, sebabkan angkat barang, banyak movement. So teknik tu kalau salah kan memang akan trigger tau back pain tu. So dia kena, cara tu kena betul, posture semua still kena jaga. Jangan terlalu banyak membongkok ketika buat kerja. Okay, dia kena memang turun tu memang kena turun betul lah. Kalau macam angkat barang yang memang kena turun, kaki semua kena turun, angkat. Dengan gunakan apa orang kata, core muscle kita. Core muscle tu yang ada kat kita punya ni, especially kat kita punya abdominal ni, kat kita punya pelvic punya ni, ada otot-otot yang penting untuk kita punya stability core muscle kita. So that was core muscle. Core muscle tu kena kuat lah. Usually core muscle dia akan start weaken, especially after during Ramadan lah. So orang kurang bergerak.
So bila dia tiba raya start kan. So dia cara Dia terkejut. trigger So macam mengejut. Okay. Dia akan mula trigger macam-macam benda lah. Akan sakit strain situ lah, sakit situ, sakit sendi sini macam tu lah. Okay, mostly kan, average umur berapa yang mesti sakit yang macam tu? Umur berapa? Starting pada Sekarang umur dah tak berapa? kira umur dah. Ya, muda-muda macam aku kena cakap kan. Ya, je betul. Tu lagi sakit kan sebenarnya. Okay lah. Itu dari segi kerja, aktiviti. Yang banyak pergerakan. So sekarang ni mungkin dalam segi keselesaan. Contohlah mungkin cara kita duduk ataupun cara kita baring, mungkin dari segi quality mattress tu tersebut yang buatkan kita punya back pain tak betul. Tu apa pendapat kau? Macam kalau duduk yes, posture macam tadi posture memang sebenarnya kita kena duduk tegak lah. Okay. Ini macam sebenarnya sandal ni kita dah bagi straight kat kita punya low back. Okay. So usually bila raya kan kita akan duduk datang pergi rumah relatif semua sepupu sepapat ke saudara. Kita akan kadang-kadang kita akan dah lama tak jumpa, kita jumpa dia akan lama tau. Ya, kita duduk betul. atas sofa ataupun duduk atas lantai keras kan. So tu dah main dengan posture kita tau. So macam sekarang kalau sofa lembut macam ni kan. Kita duduk macam ni lama cakap kita ni belakang ni dah menjadi macam ni tau. So dia dah stiff satu lagi dia akan buatkan kita punya muscle lower back kita dah strain. And then dia akan bagi extra pressure terhadap kita punya disc yang di antara kita punya tulang-tulang belakang tu lah. So bila kita macam ni kan, lama-lama nanti dia akan buat lama-lama awal kita okey. Tapi dah lama-lama tu dia akan start terasa tak selesa lah belakang ni tiba-tiba sampai ke kaki lah apalah. So posture dia kita kena tegak macam tu lah. So ialah kita kena ubah lah, bantai belakang bantai belakang. Macam kita kalau buat kerja kat office kena ada bantal siapa. Tu sama juga tak boleh tak Betul, membantu. dia tak boleh lama. Aku kena bergerak, aku kena jalan baru macam maya je. Lepas jam 2 jam kena bangun, kena gerak. Kena gerak ataupun buat sedikit pergerakan stretching semua. Itu waktu raya sekarang kita santai dulu kan. Okay lah, satu lagi lah nak tanya pasal footwear. Kasut pun dia pun salah satu faktor juga back pain kan. Ada ke specific shoes yang macam membantu support untuk back pain juga? Ada faktor untuk back pain footwear ni kita susah nak cakap sebab ada kan macam ada certain study kata memang ada main peranan, ada certain study kata tak juga sebenarnya, tapi tak benda ni saya kena komen lah balik balik kadang depend lah macam orang yang contoh lah macam perempuan kan akan pakai yang kasut-kasut tinggi semua kan. Tapi tak semestinya akan sakit belakang kan, mungkin sakit belakang tu daripada yang sebelum ni ataupun daripada kerja dia. Sebab heels ni dia bila macam tu jalan dia macam tak main sangat pun peranan kat so dia dia tak akan beli kaki dia. Melainkan kalau satu heel satu yang jenis kasut yang apa yang flat shoes. Macam flat shoes kan. Dia main dia lah kita punya alignment pinggang tulang belakang sudah lari. Tu yes mungkin akan main belakang. Kalau macam yang jenis yang macam contohnya heels tadi tu mungkin akan more pada kaki lah dia bukannya kepada back pain punya ni lah. Footwear usually dia banyak kena-mena dengan kita punya kaki kita lah. Footwear kaki. Kalau belakang tahu ni saya kena study balik. Dia ada banyak dia punya apa kata pendapat. Faham. Macam katil tadi macam tilam katil lah. Gantung kat orang. Ada orang selesa dengan atas lantai je. Baring atas lantai selalunya dia sakit akan baring atas lantai je. Ada yang memang atas benda yang lembut lah. Tapi katil pun tak terlalu lembut. Sebab kalau tak silap, kalau kita pergi kat mana-mana yang yang jual katil ni kan, kalau kita tanya seller tu, diorang ada level of firmness katil tu tau. Betul. So based on that level firmness tu, kita sebenarnya boleh je kita nak try. So try kita tengok kalau kita kesesaan. So macam firmness level tu kita tak nak dia terlalu keras, tak nak terlalu lembut lah. Kalau terlalu lembut nanti lari jugalah. Kalau yang terlalu keras pula sama juga dia akan sakit. Okay, sebab tu dia tak cukup sebenarnya. Dia kena tambah dengan lagi orang kata proper pillow punya setting. Macam barulah balance. Macam kita nak kena pastikan kita punya spine tu tulang belakang tu dia dalam keadaan neutral lah. Tak ada extra pressure terhadap tempat-tempat yang lain.
Contoh macam kalau kita baring menegak macam terlentang macam tu kan, letakkan bantal bawah lutut, and then macam roll tissue, roll tissue letak kat sini belakang ni, kat leher ni, ruang ni. Kenapa kena letak roll tissue tu? Roll towel I mean. Oh, roll towel. Towel lah. Tissue. Tissue tak sama. So roll tissue, roll towel letak dekat bahagian Bahagian you punya. ni, tu support. Dekat kat belakang gini, belakang kita punya ni. Kalau pasal kalau kita berdiri kan ada macam So dia ada curve lah. Oh. sebab kalau tak ada gravity tu semua dah akan tekan, kita punya tulang tu dah akan macam pressure lah kat tulang belakang kita tu. Sama lah dekat sini, dia akan pressure. So ni kepala kita akan jadi macam ni. Okay. Okay, contohlah kita tak jaga kita posture punya betul-betul. Kadang-kadang orang jalan mungkin dalam tanpa tak sedar dia jalan macam membungkuk. Okay, contoh so kalau setengah orang yang jalan macam sini menegak, mendada. Tapi kalau yang jalan membungkuk ni, adakah akan datang tulang dia akan membengkok? Means like macam back pain dia kalau dia tak do proper exercise. Okay. So in general kalau for long term dia memang akan jadi membungkuk lah. Dia akan jadi badan dia macam ni je. So kita kena biasakan lah. Setiap hari ada buat stretching ke apa semua untuk kita punya back, untuk kita punya spine punya mobility. So means like tulang belakang tu kena ada pergerakan lah. Kalau kita static je memang tak boleh. Dia memang akan curve, memang bungkuk. So ada proper exercise ke? Kalau kau boleh tunjukkan lah exercise yang sesuai untuk back pain. Okay, tunjukkan. Tunjuk ke? Balik kampung lah kan. Especially untuk balik kampung ke, untuk orang yang macam penat mengemas rumah, masak lagi. Ada tak exercise? Ada, saya perlukan sedikit space. Tunjuk ke? Oh, boleh tunjuk. Boleh tunjuk kan? Okay. Ke ataupun kau boleh sebut spesifik nama dulu, lepas tu dia baru tunjuk macam mana cara dia. Boleh. So, yang first biasanya kita buat yang simple dululah. Kita buat yang simple-simple dulu Okay. First, contohlah kita dalam kereta dalam keadaan duduk kan. So, kita boleh straightkan kaki. Okay, straightkan kaki. Then, kita punya ankle up, buku lali kita up. So, ni first. Dia ni untuk kaki dulu tau. First, dia akan tarik sampai ke you punya belakang peha. Dari betis sampai ke belakang peha. Boleh, benda tu akan rasa. Okay. Benda tu akan rasa. Betul-betul. Okay, so dah tarik badan, tarik sikit, turun ke bawah sikit. Sikitnya. So kita boleh kira lah kita punya reps dalam 15 second, 15 saat untuk buat 3 kali ulangan. Okay, dan relax. Lepas tu repeat balik, buat balik. Okay, yang ni yang first. Yang ni kita namanya stretch kita punya, apa nama kita ni? Okay, kita punya hamstring lah. Dari sini sampai ke kita punya back. Okay. So, yang kedua, saya akan buat piriformis stretch lah. Yang ni, dia otot berkaitan dengan kita punya punggung lah, pinggul kita. So, kita naik kaki sebelah. Okay. Jalan kereta. Yang ni, kalau untuk driver tak boleh lah. Untuk yang passenger, kita boleh lah buat. Okay. So, naik sebelah kaki. Tarik sikit. Macam bongkok sikit lah. Yes. Tolak sikit ke bawah. So, akan rasa tarik sampai ke pinggul you. Okay. Okay, betul. Yang ni biasanya kita tarik, dia akan release kita punya, okay, macam tadi you mention kan, tersalah semua, dia akan kebas sampai ke kaki. Sakit sampai ke kaki kan. So, yang ni dia boleh releasekan kebas, sakit yang radiating ke kaki lah, yang boleh tarik ke kaki semua. Okay, sama juga 15 saat untuk buat 3 kali. 3 kali. So 15 saat untuk 3 kali. Ulang repeat benda sama. Yes, repeat benda sama. Okay. So turun. So yang ketiga, untuk sakit belakang tadi, satu lagi duduk straight kan. Duduk straight, kita kena tilt sikit kita punya punggung. Okay. Depan, belakang. So function ni untuk releasekan kita punya otot yang belah tulang belakang kita lah, spine kita. And bila kita gerak, yang ni tak payah hold, just pergerakan je, movement je. Buat around dalam 5 kali ke 10 kali macam tu. Gerak, okay. Untuk improve kita punya mobility, kita punya tulang belakang, mobility tulang belakang. Mobility tulang belakang. Okay. So
nanti pergerakan kita jadi smooth sikit lah. So dia tak adalah rasa sakit sangat dia macam stiff sangat Dia sakit tu kan. dapat release sikit lah tegang tu. So kadang masa pun stress juga kan. Bukannya kita je stress. So kita kena release kan that muscles tu. Oi, cepat. Ya betul cakap. Nanti kita tengah stress ni, sabarlah. Okey tak? Jadi kan aku selalu nampak tau macam my mum, dia kalau bangun pagi bangun tidur, dia akan buat style tau. Dia akan buat style macam yang cat dengan Cat camel. Cat camel tu. Macam mula okay, first aku tengok impression macam pelik tau. Macam kenapa macam benda tu macam sorry lah, it's a joke bagi saya lah. First time tengok kan macam benda lah macam tu. Kenapa buat macam tu kan? So bila macam aku tanya lah mak aku kata kenapa buat stress macam ni? Cakap nanti bila dah tahu dah umur macam ni baru kau rasa sakit tu macam mana. So saya tunggu umur dah. Umur sekarang pun rasa sakit dah. So macam benda tu okey kan kalau buat macam tu. Okay. Sebenarnya benda tu is not a joke lah. Macam exercise tadi saya tunjuk tu is for more to pada lower back lah. Yang tulang belakang bawah ni kan, bahagian bawah. So yang dia buat tu okay, macam ni, macam camel, lepas tu dia stretch macam ni. Cat camel kan. So yang tu dia akan mobility the whole spine kan. Whole belakang, seluruh belakang tu. So dia gerak the whole spine lah. Dia bukan fokus pada bawah je. So benda tu is good lah. So aktif lebih tu apa otot aktif spine ni sebenarnya dia macam memanjang macam tu. Sebab ni kan dia ada untuk strength kita punya spine mobility kan. Sebab kita punya otot yang sepanjang spine tu dia memanjang macam tu juga. So dia ada banyak tau sebenarnya, ada multifidus lah, erector spine ni semua tu lah macam-macam. Yang so bila kita buat pergerakan exercise yang ni dia bukan sekadar untuk belakang tapi untuk the whole spine. Cuma macam yang balik kampung ni raya ni kita buat mana yang kita sempat dan mana kita boleh lah. And then especially kalau dalam kereta balik kampung tu memang pastikan ni lah situasi tu. Janganlah tengok orang tengah gerak kau stop buat gitu. Jap exercise. At least kau berhenti lah tepi dulu kan. Tepi ke ataupun time tengah jam kau tengok macam tak gerak okay, jangan lupa neutral dulu. TPJ neutral dulu, neutral dulu. Buka kasut. Neutral dulu bukannya D exercise. Macam musim-musim ni pun boleh buat tak salah. Kuku kereta belakang pun stretching juga tu. Kalau orang sebelah sakit apa kan, abang buat macam ni bang, exercise bang. Memang tu lepas join sekali kan, tahu kan. So kita pada sama kita duduk sharing kan. Lepas tu lagi tu dalam kereta. Kalau kita berhenti R&R pula, dia ada lagi yang ni standing back stretch tu. Standing waktu berdiri tu stretch belakang. Macam selalu PJ kat sekolah. Kita kena bersandar kat mana-mana ke nak buat tu? Kita just berdiri je. Berdiri je. Berdiri, lepas tu kita stretch kita punya belakang kita. So bila kita dah duduk lama, kita akan bongkok rambut yang banyak tu. So bila bongkok banyak ni, kita buat yang standing tu, yang back stretch tu, dia akan bantu untuk counter balik lah. Untuk apa orang kata? Kan dah lama macam ni kan lengkok. So bila kita buat macam tu, dia akan stretch balik. Macam tu. Belakang. Okey. Macam tu belakang. Okey. Stretch buat dalam 3-5 kali pun dah cukup dah. Okay, tak perlu buat banyak, tak lama sangat. Dan just jalan-jalan sikit-sikit. Untuk at least nak bagi blood circulation jalan. Sebab bila dah duduk ni circulation kita dia tak banyak sangat jalan tau. Sebab dah tak ada banyak bergerak. So dia punya blood circulation kat kaki punya otot pun semua dia macam kurang. So bila kita dah berhenti tu, jalan-jalan sikit-sikit mana-mana macam tu. And then time tu boleh buat stretching juga. Bila dah berhenti R&R tu banyak sikit lah boleh buat stretchingnya. Macam tu lah. So pada masa sama yang kita buat benda ni, kita pastikan keadaan kita tu lah selamat atas jalan tu. Okay, boleh buat tapi pastikan selamat. So kita kena treat kita punya spine ni juga as macam kereta lah. Yelah, kereta pun dah kena servis juga kan. Dah lama gerak semua kan, kena stop juga, berhenti kan, bagi rehat kejap kan. Macam tu lah. Okay, satu lagi, apa pendapat kau? Kau rasa berbalik ke orang yang buat yang tahu tak, yang belakangnya ketak tu? Aku dah tengok satu video ni. So dia memang ada masuk dalam back spine. Lepas tu dia pergi jumpa apa nama dia yang orang chiropractor ke? Yang macam kan, pok bunyi belakang pok. Kau rasa kau pendapat kau Afiq ataupun Chat, kau rasa berbalik ke buat tu, dan apa ada side effect tak?
Sana tu panas ke? Sikit Dah, okey. Dah, okey. Faham. Sebab lain apa macam mana chiropractor bone adjustment kan. Macam kita physio tu more kepada apa basically to make orang to return to daily life as normal as possible lah. So macam mana kita nak cakap ni kena fikir baik-baik ayat ni. Tidak apa kalau rasa benda tu macam tak boleh jawab, tak jawab. Kita just akan cerita ni je lah. Macam untuk bahagian physio, memang kita akan bantu untuk apa kita punya daily life ni macam seperti daily life ni as normal as possible. Maksudnya seperti yang sebelum ni yang mana dia boleh buat. Contoh kalau dia boleh buat ni, kita kena pastikan dia boleh buat betul scan lah. So kalau macam belakang ni, kalau dia dapat duduk lama sikit apa orang kata macam sejam 2 jam pun dah kira okey lah sebenarnya. Sebab memang duduk pun kita tak ada lama sangat. Kita kena bagi dia rest juga sebab kita punya badan pun kena ada pergerakan juga. Kalau lama static je, macam tu lah tadi blood circulation semua dia tak jalan sangat. Air dalam pun macam tak gerak sangat kat kita punya otot-otot semua. Apa, dia kena ada joint lubrication lah. Macam spine kita ni pun dia ada setiapnya tulang belakang habis tu dia ada apa joint tu kan. Dia kena ada lubrication tu. Kalau tak ada pergerakan dah kurang, dia akan cepat ketat lah. So kalau ada pergerakan, air tu semua akan lalu semua. So kalau ada pergerakan dia akan haus. Kalau tak ada pergerakan dia akan haus lah. Maksudnya lubricant tu kalau dah tak ada pergerakan dia akan haus. Maksudnya dia akan dia macam pelincir lah. Yelah pelincir lah. Macam tak kalau tak, dia macam yelah okey. Faham. So kena ada pergerakan juga. Dia kena ada pergerakan juga, tapi make sure dia jangan apa over sangat. Yang tak strain kita punya belakang. Over strain back. Okey. Macam Jet kan. Kalau kat rumah tak tahu lah, macam kalau pergi rumah kawan aku, dia ada satu alat, nama dia tak pasti nama apa, tapi kan dia punya alat dia tu macam rolling, tapi kita kena baring belakang dan kita roll. Okay, yang macam bentuk bulat silinder tu bentuk bulat silinder tu. So dia baring macam tu. So cakap, tanya dia, membantulah, bunyi-bunyi ketak-ketak segala lah badan dia bunyi. So macam, rasa macam benda tu okey tak? Membantu ke? Okay. Benda tu membantu jugalah sebab is part of stretching lah. Dia memudahkan kalau nak suruh kita buat macam terbalik yoga macam tu. Yang tu kita pun tak boleh kan. Badan kita pun tak lentik. So kita boleh pakaikan item untuk assist kita punya stretching. Even kita baring macam tu dapat melegakan lah. Kita roll macam tu. So is membantu lah. Benda tu is function lah. Okay. Saya pun buat benda tu dekat rumah. Pun juga. So okay tak. So kalau yang buat macam kiri kanan tapi macam kalau aku buat kiri kanan dia macam sakit lagi. So macam mana? Sakit lagi. Ni boleh try sama ada heat therapy ataupun cold therapy. Heat therapy. So macam kalau kat rumah kita boleh buat sendiri jugalah. Boleh. Cuma pastikan jangan direct contact on skin lah. Ke belakang sikit lah, kain ke okay. Sebab kalau direct contact skin ni risiko untuk dapat burn tu memang ada. And then kita usually kita bagi, memang dah ada certain masa kita bagi dia. Usually dalam 50-30 minutes lah untuk both hot dengan juga cold pack lah. Okay. Boleh je try benda tu dengan stretching. And then posture. Posture sangat penting kita jaga juga. Kalau kita buat stretching tapi tak jaga posture, sama je. Sama juga posture. Kadang kan mungkin secara kita tak sedar dalam Islam kalau kita solat pun more stretching kan. Macam kita merukuk, kita sujud pun dia banyak main belakang juga kan. Even kalau kita sujud pun sama juga kan. So macam contohlah kalau dalam solat raya ada je imam yang bacaan dia panjang. Okay. Lepas tu kalau rukuk kan lama betul. Kalau sujud pun lama betul. Saya rasa macam berdiri yang lama, sujud yang lama dan juga rukuk yang lama. Kalau orang-orang yang macam warga-warga tua kan, warga emas kan, kesian tau. So dia macam lengur badan tau. So macam mana diorang nak atasi benda tu? Lepas habis solat raya semua tu.
lepas habis. Oh. So diorang mesti ada mengeluh macam sakit belakang lah, lama sangat lah Semua ni. tu sebab tu kita kena target. Bukan selepas, sebelum sebenarnya dah kena target dah sebenarnya. Dia orang kena banyak buat exercise, stretching. Dan juga yang tu lah, yang core muscle tu kena buatkan. Even orang tua pun boleh juga buat exercise untuk kuatkan lebih core muscle ni sebenarnya. Nak tak nak je. Okay. And then stretching pun kena selalu buat juga. Okay, sebab bila bulan puasa ni kita akan jarang orang kurang bergerak. So bila kurang bergerak macam tu lah, awal-awal tadi tu yang apa, air darah semua dah akan kurang pilih otot-otot yang kita nak buat ni nanti untuk solat nanti. So bila waktu bulan puasa pun kan tarawih kan sama juga kan. So lagi lah lama ulang-ulang semua tu kan. So itu sama juga, dia akan main dekat kita punya core muscle strengthening tu, fitness semua tu, dan juga stretching and strengthening. Okey lah. Okay, so kita nak ni lah, ada tak macam kata-kata nasihat kepada mereka-mereka yang ingin pulang beraya ke rumah saudara mara, yang ingin pergi beraya ke macam tempat-tempat yang jauh lah, macam ambil perjalanan yang masa 5-4 jam, ada tak nasihat dan kata-kata untuk mereka-mereka? Pula. Jack? So just peringatan, kalau macam balik tu janganlah macam tahu macam tak sabar nak sampai kampung kan. Tapi kalau 5-6 jam tu janganlah drive je, tak nak stop INR sebab nak sampai cepat. Kalau boleh ada INR, kita stop lah untuk bangun, gerak-gerak sikit semua. Even dah turun INR, kalau dalam kereta dah drive balik 2-3 jam tu, buat balik exercise sikit dalam kereta sebab memang dah tak ada tempat nak stop kan. So nak tak nak either stop ataupun buat exercise dalam kereta, tu je lah. Okay Zed, Afiq, tu je pada cakap gulak je. Oh itu juga lah. Kau balik mana? Seperti apa yang jadi kat Kelantan. Gulak. Gulak Afiq. Kita okey je. Tapi tentu lah ada stretching lah. Kalau boleh berhenti lah. Untuk buat sedikit, untuk rehat kejap, exercise betul. Janganlah berfikir tak ada, kalau berhenti nanti selambat sampai lah. Sebab yang mana, especially yang mana yang dah memang ada masalah sakit belakang semua tu kan, kalau boleh berhenti buat exercise sikit, stretching dan rehat juga. Alright. Okay, and then posture tu, kalau dalam kereta tu kan, try lah seat tu dia kita macam recline sikit kepada 100 darjah lah. So janganlah tegak 1 darjah, 110 darjah macam tu. Jangan belakang sangat. Macam 90 ni tegak sangat memang akan betul. So try lah macam 100 ke 1 darjah ke, and then letak macam support bantal belakang, ke towel turun kan, tak belakang. Okay, and then try macam biasa, jangan terlalu stress, jangan maki-maki. Ya ke? Percaya ke maki? Sekejap, satu lagi lupa cakap, kalau letak patch tu, patchnya tu kan, koyok koyok tu okey ke? Boleh je lah kan. Boleh je, macam cool patch kan juga kan. Nanti dah balik dah sampai destinasi, yang letak lah pack ke pack ke, tak masalah. Okey dah kalau macam tu. So kita dah nak tamat lah kita punya topik pada hari ni, back pain. Cuba kalau ada sakit ke, kebas ke, atau lebih daripada seminggu 2 minggu, datang ke Vijay Kelang. Jumpa Afiq dengan Jack. So korang boleh buat rawat tangan diorang, okay? Kita ramai dah kita. Alright, okay, so sampai sini saja kita punya topik pasal back pain during Syawal. So thank you Jack, thank you Afiq for your sharing punya ni lah, kongsi korang punya pengalaman korang juga. So itu saja. Bye.